Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang kawalan ketebalan kepingan logam dalam industri. Tajuk ini berada dalam bab 8 keradioaktifan. Subtopik dia adalah 8.4 kegunaan sinaran radioaktif. Soalan aneka pilihan. Apakah fungsi utama sinar beta dalam sistem kawalan ketebalan kepingan logam? Jawapannya C. Menembusi logam lalu sistem pengesan dapat menentukan ketebalan logam. Soalan kedua. Mengapakah sinar beta sesuai digunakan dalam sistem kawalan ketebalan kepingan aluminium? Jawapannya, sinar beta dapat menembusi logam nipis. Soalan seterusnya. Apakah peranan penggolek dalam sistem kawalan ketebalan kepingan logam? Jawapannya, mengenakan tekanan yang bersesuaian ke atas logam. Soalan seterusnya, apakah yang berlaku jika alat pengesan menerima hanya sedikit sinar beta? Jawapannya, logam adalah terlalu tebal. Dan soalan aneka pilihan yang terakhir, mengapakah ketebalan logam perlu dikawal dengan sangat tepat dalam industri? Untuk menjimatkan bahan dan mengekalkan kualiti produk. Mari kita lihat pula sesi cabaran minda. Cadangkan kesan yang mungkin berlaku terhadap produk jika penggolek tidak stabil semasa proses kawalan ketebalan logam menggunakan sinar beta. Untuk menjawab soalan ini, murid boleh kembali melihat bagaimana apabila produk dikeluarkan akan membawa pembaziran. Jadi bagaimana kita nak kaitkan jawapan itu dengan soalan ini. Jadi soalan ini jawapannya adalah alat pengesan membaca jumlah sinaran yang menembusi logam menghantar isyarat kepada sistem kawalan. Jika penggolek tidak stabil selepas menerima isyarat ini, pelarasan terhadap ketebalan logam tidak dapat dilakukan dengan tepat. Akibatnya, produk akhir akan mempunyai ketebalan yang tidak seragam, menjejaskan kualiti, menyebabkan pembaziran bahan dan meningkatkan kos pengeluaran. Dan soalan terakhir, bagaimanakah sistem kawalan ini dapat diubah suai sekiranya logam yang dihasilkan lebih tebal dan sinar beta tidak dapat menembusinya? Untuk menjawab soalan ini, kita kembali kepada bagaimana sinar beta dapat menembusi logam. Sinar beta hanya boleh menembusi logam yang nipis. Jadi untuk industri yang memerlukan logam yang lebih tebal adalah sukar bagi sinar beta digunakan. Jadi jawapannya adalah kita ada 3. Yang pertama, menggantikan sumber sinaran kepada sinar gamma, kobalt 60 atau cesium 137 yang mempunyai keupayaan menembusi logam tebal. Selain itu, sinar X berkuasa tinggi boleh digunakan kerana tenaganya boleh dilaras dan tidak memerlukan bahan radioaktif kekal. Dan sekiranya kita tidak mahu mana-mana penghasilan sinaran, jadi kita akan menggunakan teknologi ultrabunyi. Ultrabunyi yang mempunyai frekuensi tinggi akan mengukur ketebalan berdasarkan masa pantulan gelombang dan sangat sesuai untuk bahan yang tidak seragam. Sekian saja, terima kasih.